Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi bayangan bahawa belanjawan 2027 akan dirangka dengan lebih banyak langkah penjimatan susulan tekanan ekonomi global yang menjejaskan kedudukan fiskal negara. Datuk Seri Anwar berkata ketidaktentuan geopolitik dunia termasuk rantaian ketegangan susulan serangan Amerika Syarikat dan sekutunya Israel ke atas Iran memberi kesan kepada ekonomi global sekaligus menuntut perbelanjaan kerajaan yang lebih berhemah. Kalau ada keperluan, semua memerlukan peruntukan tambahan. Tetapi dalam keadaan sekarang, semua harus waras dan bijak. Tahu masalah, perbaiki, ambil kesempatan dalam lompongan kelemahan-kelemahan ini, perbaiki, kurangkan kos yang mana perlu. Dan dalam pada masa yang sama, menetapkan keutamaannya. Berucap pada Majlis Peluncuran Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2026 pada Jumaat, beliau menyeru semua kementerian agar tidak beroperasi secara silo, sebaliknya mengamalkan pendekatan yang lebih menyeluruh dan kolaboratif dalam menangani cabaran ekonomi yang sedang dihadapi negara. Semua penting. Semua fokus penting. Perpaduan penting. Budaya dan sukan penting. Ya. Sains teknologi penting. Tetapi dalam semua kebetulan itu harus ada kebijaksanaan dan kefahaman tentang ekonomi makro. Ekonomi makro ini maknanya tidak lihat hanya dari segi satu sudut, lihat dari keseluruhannya.